Amin tu makan gapo sampai menggila benar kau dia. Asyik kekeng kau. Aku mari ni ada ajak. Anak aku nak menikah, tak cukup pitih. Dia tahu nak nikah. Tak nak pitih, tak usah nikah. Nyusah kau orang ya. Agak-agak Mak Teh boleh tolong Amin. Tolong ibu. Tidaklah. Rumah Mak Teh tak jauh pun, geng. Pergi ibu dah. Oh, Amin jangan kata ibu tak sayang kami pula. Ibu sayang kami. Nanti kita minta tolong dengan Mak Teh. Kita usaha dah tu. Kita doa dengan Allah sekali. Amin minta maaf ibu. Amin tak sepatutnya kesek gitu dengan ibu adik. Tak apa, Amin sabar-sabar deh. Ibu tahu. Amin cuma sedih lah. Amin sedih sebab Amin tunjuk kena hilang kat ibu. Ya, anak ibu. Ibu jangan malam kami deh. Duk. Kita cuba. Nanti kita je deh. Amin sayang ibu. Ibu sayang Amin juga. Sabar-sabar. Semoga Allah memudah urusan kita ibu ni. Yalah. Lepas ibu dapat cucu. Mana dia nak cari duit sebanyak tu sebelum raya ni? Pandai-pandai dia lah. Dia nak kamu tak. Deh. Dan ni aku tak faham. Amin tu makan gapo sampai menggila benar kau dia. Asyik kekeng kau. Oh, gila-gila lah budak Amin ni. Syah, takat 30,000 tu mama tak ada lah. Apa sen kat sangat. Tu mesti mama tu mahal lagi tahu tak? Patutnya dengan mama besar Syah setahun ni, patut mama letak 50,000 tahu tak kurang-kurangnya. Tak apalah, dah nampak susah sangat si Amin tu. Gini, mama nak letak syarat 10,000 dulu mula-mula ni sebagai tanda. Okey, 10,000 pun tak boleh nak cari. Allah, padai kau dok ma. 10,000 ma. Ma. 10,000 deh ke? Orang pergi makan di PV ni. Stik cemok ni dah ma. 10,000. Tak ada padai. 10,000 tu sebagai syarat tanda jadi lah. Permulaan. Tapi Syah, kalau 10,000 pun si Amin tu tak boleh nak cari. Bermakna dia bukan masa depan Syah. Halo. Mai ada gapo ni? Teh, aku mari ni ada ajak. Anak aku nak menikah, tak cukup pitih. Dia tahu nak nikah. Tak nak pitih, tak usah nikah. Nyusah kau orang ya. Ni ha, ibu